Assalamualaikum dan selamat datang ke channel saya. Okey, saya rasa dah setahun saya tak review produk Infinix kan. Saya lebih memfokuskan pada konsol gaming lah. Tapi untuk video kali ni, kat tangan saya ni adalah smartphone Infinix yang terbaru, iaitu Infinix Note Edge 5G. Smartphone ni memang special sebab smartphone ni dicipta dengan design yang sangat nipis. Saya rasa dia adalah yang paling nipis dalam pasaran sekarang ni. Okey, jadi dalam video ni kita akan tengok smartphone ni, tapi saya beritahu siap-siap lah, video ni saya tak boleh nak reveal secara teknikal, secara detail dia punya spek, dia punya segala-gala tentang smartphone ni tak boleh lagi sebab smartphone ni saat saya buat video ni belum dilancarkan secara rasmi lagi dekat Malaysia. Jadi video ni lebih kepada kita akan tengok apa ada dalam kotak, lepas tu macam mana rupa smartphone ni dari segi luaran je lah kita akan tengok kan. Jadi tanpa pelengah lagi, jom kita start. Okey, dekat kotak depan sekali ada dia punya brand ni lah, Infinix Note Edge 5G. Okey, kita buka tengok apa ada kat dalam. Okey, first sekali dalam kotak ada kotak. Kita tarik keluar kotak ni. Jadi kita nampak dah smartphone. Kita keluarkan dulu smartphone ni. Okey, ada satu layer lagi. Okey, kat dalam kita akan dapat adapter pengecasan. Lepas tu apa lagi? Kita akan dapat kabel pengecasan, dah semestinya lah. Okey, tak tepi dulu. Kita tengok kotak kecil ni. Okey, dalam dia ada. Okey, dekat sini anda nampak sini. Ada dia punya SIM ejector lah kat sini. Okey, tak tepi dulu, kita tengok apa benda ni. Ini casing ni, tapi jap macam ada benda kat dalam dia. Okey. Baik. Oh, okey. Oh, tempered glass Sekejap. Tengok dulu apa lagi dokumen apa ni. Oh, ni dia punya macam nak cuci cermin kan sebelum pasang tempered glass. Wah, menarik . Biasa kan kita dapat casing jenis transparent kan, yang cepat dia jadi kuning kan. Lama-lama kita guna, dalam 2-3 bulan dah jadi kuning. Ni dia bagi jenis macam material dia macam silikon. Macam silikon case. Lepas tu kat dalam dia kan, nampak? Dia ada tekstur macam kasar. Silikon dia pun nipis . Okey, tempered glass dia ni. Oh, tempered glass dia ni jenis curve. Jenis curve. Jadi kena hati-hati lah. Yang ni jangan terkasar sikit, crack. Okey, ni letak pelan-pelan dekat tepi. Okey, kita tengok terus pada smartphone. Wow. Anda nampak? Dia macam dia curve kat sini, tapi dia punya curve tu dia tak terlalu ke tepi, dia tak terlalu melengkung sangat. Jadi kalau kita pegang, kita tak tekan secara tak sengaja lah kat tepi ni kan. Selalu kalau curve yang dia dah sampai ke tepi sangat, dia terlalu melengkung sangat, bila kita pegang selalu suka tekan kat sini kan, tepi-tepi ni. Yang ni okey tak? Kalau kita pegang, saya pun tak rasa macam saya sentuh skrin bila pegang macam ni. Okey, kita tengok sikit bahagian luaran dia. Okey, depan ni macam biasalah skrin dia dengan bentuk curve dia. Okey, apa yang special bila saya pusing macam ni, kita tengok daripada sisi dia. Nampak tu? Betapa nipisnya dia. Nampak? Oh, kalau set up macam ni kan, hampir tak nampak handphone kan, nipis sangat. Okey, kita pun tengok kat belakang. Ni dia punya setup kamera dia lah. Dia ada 2 setup kamera. Lepas tu saya tak boleh nak ulas apa benda. Yang ni saya tak cakap pun anda tahulah, dia punya lampu kat sini LED dia. Dan dia punya bumper kamera ni tak tebal sangat lah. Bumper kamera dia tak tebal. Nampak? Kalau kita letak sikit. Dia macam dia terapung sikit kat bahagian ni. Sebab dia tak tebal sangat. Okey, kita tengok dekat bahagian bawah dia. Okey, dari speaker ada port pengecasan Type-C, ada dia punya slot. Tak pasti slot apa. Sama ada SIM card sahaja atau SIM card dan micro SD card, saya tak tahu, saya tak buka lagi. Okey, dekat atas satu lagi lubang speaker. Lepas tu tak sure lah yang ni apa, IR blaster ke apa ke. Okey, dekat tepi dia yang ni dia punya volume button. Ni biasa yang pendek ni power button lah. Yang ni
warna hijau. Saya tak sure apa benda ni. Ni mungkin tak pasti lah. Okey, tak apa, kita on dulu tengok. Okey, jadi saya akan set up dulu dan kita akan jumpa balik lepas ni. Okey, jadi saya dah siap set up dah. Jadi apa yang anda nampak ni, ini adalah by default lah. Saya tak ada ubah apa-apa. Semua kedudukan dia adalah bila kita on, memang dah siap macam ni dah. Okey, apa yang saya boleh cakap kat sini, dia punya brightness dia first kali memang terang. Saya tak boleh nak cerita dengan lebih detail lah dia pakai berapa nits. Tapi memang sangat terang. Lepas tu dia punya pergerakan pun smooth juga lah. Memang best lah kalau nak scroll apa semua, memang smooth. Ok, untuk pendapat awal saya lah tentang smartphone ni, memang kalau ada kat atas tangan, dia tak rasa berat tau. Dia rasa nak kata ringan sangat pun tak. Dia rasa ok, sedap kat atas tangan. Lepas tu dia memang sangat nipis. Lepas tu belakang dia ni, sini belakang dia ni ada curve juga tau. Dia bukan, dia depan curve, dekat sini pun curve. Sini dia macam, dia bukan macam flat, dia macam melengkung sikit dia punya ni. Dia punya tepi ni kan, dia bukan jenis rata. Kebanyakan phone sekarang kan jenis rata kat sini. Ni dia macam melengkung sikit. Memang sedap pegang. Dah lama tak rasa selesa macam ni bila pegang smartphone kan. Lepas tu dengan bentuk dia yang nipis, mengingatkan saya pada tahun 2010, 2011. Masa zaman-zaman smartphone kapasiti bateri 3000 mAh ke bawah. Zaman tu je kita dapat smartphone senipis ni. Bila start je era smartphone dengan kapasiti bateri 4000 mAh, kita dah tak rasa dah smartphone dengan ketebalan macam ni. Jadi kalau anda seorang yang kidal, memang sedap lah nak guna smartphone ni kan, sebab semua dekat kiri. Anda nak tekan semua dekat sebelah kiri ni. Kalau anda pegang tangan kanan, dia macam kosong kat sini kan. Nak tekan apa semua susah. Kalau orang kidal, nampak? Okey, jadi setakat tu dululah saya dapat ceritakan kepada anda tentang Infinix Note 8 5G ni. Yang lain saya tak boleh nak cerita lagi sebab macam saya cakap tadi, sebab dia belum dilancarkan secara rasmi lagi dekat Malaysia. Saya tahu ramai nak tahu tentang dia punya kualiti kamera, tapi yang tu nanti dulu. Saya akan buat full review pada first day launching nanti. Masa tu saya akan cerita semualah. Dia punya kualiti kamera, lagi satu dia punya feature-feature yang ada dekat smartphone ni, semua saya akan cover habis pada full review masa first day launching nanti. Okey, jadi seperti biasa, sekiranya anda rasa video saya memberi manfaat kepada anda, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng yang ada kat sebelah dia agar anda dapat notifikasi daripada video-video yang terbaru daripada channel saya. Sehingga berjumpa lagi di video yang akan datang. Bye. Best pegang phone ni nipis.